Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT atas limpahan kurniaan kasih sayang Allah SWT. Allah pilih hati-hati kita, jiwa kita dan tubuh badan kita untuk dapat solat fardu maghrib secara berjemaah. Jadi besar pilihan Allah SWT ni, kita kena bersyukur dengan rasa rendah diri, dengan rasa takut kepada Allah SWT dan rasa bersalah dah. Kita rasa Allah sayang kita, tapi kita rasa banyak lagi salah kita dengan Allah SWT. Moga Allah SWT ampunkan dosa kita. Jadi di samping itu kita kena ajaklah kawan-kawan kita untuk lebih ramai solat berjemaah. Ajaklah, mari masjid ke seorang ni. Jangan kita mari seorang, kita ajak kawan-kawan kita. Mari dah. Ajak sekali dah. Ugut kau nak apa kau ke awak lah, pentingnya ajak supaya lebih ramai orang solat berjemaah di masjid di seorang. Saya dengar cerita orang lama, Cikgu Ikmal ke apa. Dulu wajib semayang berjemaah di masjid. Sorat atas ni masjid wajib. Maghrib isyak tidak ada di asrama dulu, tapi tegas sikit lah. Dulu kita tak ada masalah macam sekarang. Sekarang ni cikgu rotan, cikgu pukul ke masalah dah. Dulu tak apa dah. Jadi semua dulu penuh lah masjid ni. Asrama tak boleh duduk antara maghrib dengan isyak. Semua mari masjid dulu dah. Itu saya dengar cikgu-cikgu lama di sini. Tak apalah, kita sambung kitab kita ni, iaitu Fiqh Sunnah Masyhuri. Kitab sebenarnya ialah kitab Tadhhib fi Adillatil Mutaqayyih Taqrib. Itu kitab yang tahqiq, yang cek hadis dan beri syarah ringkas pada kitab Mutaqayyih Taqrib Qadi Abu Syuja'. Kalau orang mengaku mazhab Syafi'i, nak ikut mazhab Syafi'i kena belajar. Kalau tidak, tak usah mengaku mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i ni bukan sekadar mengaku. Orang Melayu juga mesti mazhab Syafi'i. Kena belajar. Tak belajar, tak usah mengaku mazhab Syafi'i lah. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab ustaz kapu dia, mazhab diri sendiri, kada rekod sendiri, pahal sendiri dia. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kena belajar kitab-kitab tamak dalam mazhab, barulah kita boleh tergolong dalam mazhab Syafi'i. Okey, kita masuk bab yang ke-14, sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar. Sumpah tidak sah diucapkan kecuali dengan nama Allah Ta'ala atau dengan salah satu nama dari nama-nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah SWT. Jadi kita tak boleh sumpah dengan nama Tok Guru, Tok Wali. Demi Tok Wali, demi Tok Wali Hasan, Tok Kenali ke apa, jadi syirik. Demi Allah SWT saja dah. Kita nak bersumpah yang paling hebat Allah SWT, Tuhan segalian makhluk. Sumpah dalam bahasa Arab disebut dengan al-yamin. Bahasa Arab yang panggil yamin ni. Yang berarti tangan kanan. Dinamakan demikian kerana ketika dua orang saling bersumpah, orang Arab lah, mulut banyak kan. Orang Melayu ni kurang sikit. Dia mulut banyak, dia bergaduh mulut ni kuat lah orang Arab ni dah. Tapi janganlah tumbuk tu. Jangan tumbuk lah. Perang tu boleh kuat, tapi tumbuk ni sekarang. Kita orang Melayu ni kadang-kadang naik tangan dulu dah, tumbuk dulu dah. Mulut ni sikit lah. Tapi orang Arab ni mulut banyak. Antara benda ni kadang-kadang dia bersumpah. Mudah guna bersumpah dia. Sumpah tidak. Okey, dinamakan demikian kerana ketika dua orang saling bersumpah, mereka memegang tangan kanan yang lain dengan tangan kanannya dah. Pegang tangan kanan. Macam janji, macam sumpah. Sumpah tidak diakui secara syariat dan tidak memiliki kesan-kesan hukum kecuali jika dilakukan atas nama Allah SWT. Seperti wallahi, demi Allah. Kalau kata demi ayahku, demi bapakku, demi tok nenekku, demi tok wali ni, tok wali, nak tok kenali, nak apa, dia tak jadi sumpah.
dosa, satu syirik kan. Dia tidak jadi benda yang wajib dalam Islam lah. Seperti yang jadi sumpah ni seperti sebut wallahi demi Allah, atau dengan nama Allah yang lain iaitu wal ilah demi Tuhan, ataupun yang sebut wa maliki yaumiddin demi zat yang menguasai hari pembalasan, Tuhan jugalah wa maliki yaumiddin. Atau dengan menyebut salah satu daripada sifat-sifat Allah seperti War-Rahman, demi yang Maha Pengasih War-Rahman, ataupun Wal Hayyul Ladzi la yamut, demi zat yang Maha hidup dan tidak pernah mati. Itu sumpah belaka dia. Dan lainnya tadilah berkait dengan nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Sedangkan bersumpah dengan selain yang disebutkan tadi adalah haram dan termasuk maksiat kepada Allah SWT. Haram. Demi Tok Wali. Kerana dia angkat Tok Wali, Tok Guru ni, ulama ni macam Tuhan. Syirik kan. Dia sebenarnya dia agung sikit semakin. Dia peringkat sesak ni sikit-sikit dah. Awak tengok cerita bid'ah tak tengok dia. Minum air kaki Tok Guru dah. Cium tangan Tok Guru. Ustaz pun tak boleh. Awak cium ni tangan saya, tangan ustaz pun apa tu. Cikgu ke apa, jangan rendah, jangan tunduk. Dia akak sikit tangan cikgu kau. Awak tangan tunduk. Sama-sama cium tunduk. Tu pun bukan budaya Islam nak ceritanya ni lah. Budaya Melayu lah. Janganlah over lah. Cium tangan cikgu kau ustaz ke jangan tunduk. Tinggi sikit dah. Kenapa lah? Rokok ni salah hanya pada Allah SWT. Ni cium tangan setengah, cium tapak tangan lah. Tok Guru ajar sebetasuk melutut. Nak cium tangan Tok Guru melutut kan. Tak ada. Dalam budaya Arab cium dahi lah. Tak cium tangan oleh Arab. Nabi ya. Ada riwayat cium kaki tu Nabi tak setuju ke apa tu. Bukan dia Islam lah. Kalau ada pun dimaafkan tak sengaja dah. Bukan budaya Arab, bukan budaya Islam. Jadi budaya Melayu cium tangan ni. Kata salah 100% jangan melampau dah. Itu budaya kata uruf. Jadi sumpah dengan nama Tok Wali Tok Guru ni, dia angkat Tok Guru ni sikit-sikit. Memula itulah cium tangan, naik kaki ke apa dah. Lepas tu tahu Tok Guru ni tahu benda gaib. Confirm ahli syurga, Tok Guru ni ahli syurga dah. Semua tu sesak. Merosakkan akidah. Tak kafir lagi. Awak percaya Tok Guru awak confirm masuk syurga. Tok Wali Tok Guru confirm. Masuk awak sesak dah. Rosak dah akidah awak tapi tak kafir, rosak dah akidah awak. Lepas dah. Kita boleh confirm Tok Guru mana, Tok Guru Aziz ke Tok Guru Mansur pun. Kita tidak boleh confirm orang tu ahli syurga. Sebab yang tahu ni Allah SWT lah. Allah SWT saja yang tahu. Kita hanya berdoa moga-moga Tok Guru yang kita sayangi, ustaz yang kita sayangi, moga-moga ahli syurga. Kita doa saja. Kita nak confirm tak boleh. Dah. Jadi kita bersumpah dengan selain Allah ni haram, termasuk maksiat kepada Allah SWT dah. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari 1270 dan hadis Sahih Muslim 1246 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat ia menunggang kenderaannya seraya bersumpah dengan kedua ibu bapanya. Umar Khattab, sahabat Nabi Umar bin Khattab ni bersumpah dengan ibu bapa dia. Demi ibu bapa dah. Dia agung ke ibu bapa dia sangat tinggi dia. Mendengar itu baginda bersabda, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Artinya ketahuilah, sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapa-bapa kalian. Barang siapa ingin bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau lebih baik dia diam. Bersumpah ni bukan wajib, bukan sunat. Makruh, tak boleh ya. Ni terpaksa. Wallahi saya ni ada budak-budak dah dalam kelas dah. Ada kawan dia tuduh dia main handset dah. Kawan itu dia main handset, tengok TikTok.
Wallahi. Oh, wallahi dia kelas dia. Kelas dia. Dah tak payah sumpah lah dah. Tak payah bersumpah, jangan ajar bersumpah dia. Bukan molek tu. Nah. Dia kelas. Wallahi. Ustaz tipu dah. Ustaz dia fitnah saya. Wallahi ya tidak. Tak payahlah bersumpah wallahi, tak sahaja lah. Tidak sunat pun kan. Kita hormat nama Allah supaya kita tidak mempermainkan nama Allah kan. Begitu dengan nazar. Nazar bukan sunat. Kalau anak aku dapat 10A, dah boleh lepas masuk diploma dah, SBM dah. Aku nak sembelih lembu seekor. Bukan lebih sunat. Sepatut kita sembelih sebelum boleh SPM dah. Berkat aku sembelih lembu ni sebelum anak ambil SPM dah. Sembelih lembu, ya Allah dengan berkat aku sembelih lembu beri orang kapur makan ni lah. Korban ke hari-hari korban ni. Nak suruh berkat ni supaya mudah anak aku boleh result molek SPM ke SBM ke DBM ke nah. Jadi molek ni sebelum berlaku PSA tu. Tu lebih sunat tu lah. Tapi ni tunggu PSA dulu, kalau boleh 10A baru nak sembelih. Dia kurang molek ni tidak sunat lah, benar dah. Macam nak paksa Tuhan dah. Nak paksa Tuhan supaya Tuhan ni beri result molek baru aku sedekah dah. Dalam hadis lain Imam Bukhari 1253 beriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, la wa muqallibal qulub. Tidak demi zat yang bolak-balikkan hati. Jadi nak kata haram tidaklah, nak kata molek tidak. Kalau terpaksa harus. Dalam beberapa hadis Bukhari 1275 dan 1274 dan yang lainnya juga disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan menyatakan wallazi nafsi biyadihi wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Artinya demi zat yang diriku berada dalam genggamannya. Demi zat demi Tuhan. Jiwa Nabi Muhammad pun dalam genggaman Tuhan. Wallazi nafsu Muhammadin, dan demi zat yang diri Muhammad berada dalam genggamannya. Nabi Muhammad ni bukan Tuhan. Nak cerita ni Nabi Muhammad pun dalam genggaman Allah SWT. Allah yang maha berkuasa. Nabi Muhammad bukan berkuasa. Ni dengar ni, saya tengok internet ke apa, ada golongan yang angkat Imam Mahdi. Lebih. Siapa-siapa kau dia putus asa dah. Dunia nak kiamat lah, Malaysia ni bahaya lah. Di berapa macam-macam dah. Lepas tu Arab Saudi di Syria lah dah. Di Palestin dah. Mesti Imam Mahdi turun. Dan Imam Mahdi datang baru kita boleh khalifah dah. Kadang-kadang yang akak tu memanglah adalah hadis sebut tentang Imam Mahdi. Dan kita akidah di sunnah percaya Imam Mahdi akan bangkit, dipilih oleh Allah, diberi untuk memimpin umat Islam dah, diberi petunjuk untuk memimpin umat Islam. Tapi dia bukan kita bergantung. Dia automatik. Tak payah tunggu pergi mari. Imam Mahdi ni tak payah kita tunggu bukit. Ajaran sesat ni banyak. Imam Mahdi ni sejak zaman dulu sampai sekarang. Tunggu Imam Mahdi. Syiah Imam Mahdi sesat. Imam Mahdi lah. Ada tunggu di bukit-bukit, buat bukit. Ada yang kemah. Tahun 2020 ada tahu bila lagi dah. Nak tunggu Imam Mahdi. Buat kemah atas bukit dah. Ada yang bercakap, tak ada harapan dah, tunggu Imam Mahdi. Ajaran dia kata anak raja Husain, raja di Jordan dah. Keturunan raja Jordan tu akan jadi Imam Mahdi. Nak tunggu hak tu ada juga dah. Jadi ramai sesat kerana ajaran tunggu Imam Mahdi ni. Jadi awak kena berhati-hati. Ajaran Imam Mahdi ni banyak jadi sesat dah. Imam Mahdi tidak salah. Betul ada hadis. Orang pergunakan Imam Mahdi ni, orang ni mesti Imam Mahdi, kena tunggu Imam Mahdi, kena tarekat dia lah, keturunan ni lah, Habib ni lah, dah sekali sesat belakang orang. Tak payah tunggu automatik Imam Mahdi ni. Kita buat seperti biasa. Apa yang Allah suruh kita laksanakan. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Imam Mahdi kalau kita betul akidah amalan kita, insya-Allah
Automatik kita berbaiat kepada Imam Mahdi. Tak payah tunggu, tak payah paksa dia. Okey, tak apalah. Bersumpah tanpa ada keperluan hukumnya makruh. Dengar ni. Wallahi ke apa tu? Wallahi ustaz, saya tak tengok TikTok dah. Wallahi saya tak main game ni. Oh ya aku ustaz. Tak payah lah ni. Pada persungguh awak tak main pun. Kan. Jadi cuba makruh hukum dia. Kerana Allah SWT berfirman, "Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas." Artinya, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Surah Al-Baqarah ayat 234. Kadang-kadang kita marah. Kawan kita fitnah kita dah. Wallahi saya tak mau belanja lepas bila dah. Wallahi saya tak mau ikut dia, tak mau pergi kantin dengan dia sampai bila-bila. Saya fitnah saya main game dengan handset dah. Contoh kita kata dah. Jadi sumpah tu tak baik dah. Itu dekat dengan haram lah. Kalau siapa menghalang kebaikan. Jadi asas sumpah ni makruh, bukan sunat dah. Walaupun guna nama Allah. Kenapa guna nama Allah ke, guna nama Islam ke, dasar Islam ke, nah. Pakai serban ke apa? Tak boleh menunggang agama dah. Banyak orang rosak ni tunggang agama, termasuk sumpah dengan nama Allah. Pakai serban mencuri dah. Pakai piuh mencuri dah. Ni banyak orang yang masuk penjara dah. Kes. Ada kes berapa juta dah. Dia selain duit dah. Masuk mahkamah pakai kopiah dah. Masuk tu pakai kopiah dah. Tu merosak agama dah. Bukan masalah sunnah Nabi, memang banyak orang yang tunggak agama dah. Imam Bukhari 1931 dan Imam Muslim 1906 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halifu munafiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-barakah. Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghilangkan keberkatan. Awak sumpah, wallahi ni harga modal dah. Tak utuh nego. Orang percaya, orang pun beli bagi awak dah. Ni paling murah ni. Tak ada paling murah dah. Tengoklah Shopee ke apa, saya jual ni paling murah. Kalau Shopee dah. Wallahi dah. Orang pun pakat beli dah. Jadi benda ni telah dikira bersumpah untuk melariskan barangan. Walaupun tak tipu. Kalau tipu lagi lah. Tak tipu pun kau yang berkat. Tak usah sebut wallahi dah. Dia berkat. Menunggang nama Allah, menunggang nama Islam untuk kepentingan dunia, tak boleh. Walaupun kita sebut dasar Islam dah. Barang siapa bersumpah akan menyedekahkan hartanya, maka ia boleh memilih antara menyedekahkan apa yang diucapkannya atau membayar kafarah sumpah. Dengar ni lah. Sumpah dengan nazar ni hampir sama dengan kurang dah. Sumpah, aku kata aku nak sedekah dah, dia kata dah, contoh dah. Si A ni kata nak sedekah 100 sumpah. Jadi pertama dia kena sedekah sungguh. Nah, tak sedekah. Ada dia kena bayar sumpah, boleh kafarat sumpah. Ada. Untuk hapuskan dosa. Mula yang nampak nak sedekah. Mula yang nampak baju merah ni baik dah. Dia pun wallahi dia contoh, dia wallahi nak sedekah pada saya baik dia baju merah ni RM100. Contohnya botok nak sedekah pada baju merah ni. Dia tak jahit, jahat baju merah contohnya. Ada, contohnya kita jahat ni tak boleh nak, tak sedekah dia ni tak baik, dia buat benda tak baik. Jadi kita kena bayar sumpah, bayar kafarah sumpah dah, bayar denda dah. Adakah boleh? Kalau kita tengok tak molek sungguh sedekah tu dah. Sedekah pada orang ni yang tak molek, contohnya tak molek sungguh dah. Jadi kita boleh tarik balik sumpah kita, namanya sumpah. Ini dulu ada Zahid Amidi sumpah dah. Wallahi dah.
No DAP, no apa? No bersatu, no PS ni, tak media dah. Ada kata supoh ni tak? Kalau supoh sekarang mana pun, kalau benda terpaksa dah, raja suruh demi kebaikan negara dan sebagainya, dia boleh tarik sumpah. Bukanlah dosa semua dah. Bersumpah tu boleh tarik, bukan tak boleh tarik langsung. Nabi pernah bersumpah tak mau makan sesuatu yang isteri dia tak beri dia. Dia adalah terbaca depan ni. Dia boleh tarik. Nabi pun bayar kafarah sumpah. Nabi tu bukan Zahid Al-Media. Jangan cuma jangan sengaja lah. Niat dah. Sumpah ni nak tipu dah lah. Itu berdosa lah. Dosa pun kena bayar kafarah sumpah juga lah. Seperti seorang yang mengatakan demi Allah, aku akan mendekahkan hartaku jika aku berbuat demikian. Dia sumpah dah. Demi Allah aku nak sedekah ni. Ucapan itu sama dengan aku akan berpuasa jika aku berbuat demikian. Nak macam nazar, sumpah dengan nazar ni sama. Jika aku boleh SKM, SDM, masuk DBM, aku pun sumpah nak 9,000 kau ambil contohnya. Maka dia kena buat lah. Sumpah seperti ini dinamakan sumpah emosi atau sumpah dalam keadaan marah. Bukan kata. Sebagaimana hukum nazar diucapkan dalam keadaan emosi atau marah, kerana keduanya memiliki kemiripan dari sisi kewajipan menunaikannya, kerana itu termasuk ibadah. Sementara sudut kemiripannya dengan sumpah adalah kewajipan untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Ucapan ini sama-sama mirip terhadap nazar maupun sumpah biasa. Hampir sama dengan nazar, sumpah biasa. Sedangkan penyebutannya dengan nama sumpah emosi atau sumpah dalam keadaan marah, kerana sumpah ini biasa terjadi pada salah satu keadaan tersebut. Dia kira-kira sumpah lah. Nazar, sumpah ni hampir sama. Kira kena tunai lah. Wajib tunaikan. Tidak kena bayar kafarah sumpah dah. Imam Muslim 1645. Cumanya kalau dalam keadaan emosi yang meluap-luap, marah sungguh dah. Orang kata macam-macam je pun sumpah tidak dah. Dalam keadaan marah, tengah balah bergaduh, mungkin sumpah itu sumpah yang lara dah. Itu bahasa lain lah. Imam Muslim 1645 diriwayatkan dari Utbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kafaratul nadri kafaratul yamin. Artinya kafarah denda dah, bayar denda. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Awak nazar nak buat sesuatu ataupun kerana tertentu ataupun sumpah nak buat sesuatu, tak ada sebab-sebab apa, sumpah janji dengan Tuhan. Tiba-tiba tak ada duit. Tiba-tiba terhalang, ada lebih pentingnya. Tiba-tiba ada masalah. Kita pun batal kafarah sumpah dengan bayar kafarah sumpah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, para ulama bersisih pendapat dalam mentafsirkan hadis ini. Para jumhur ulama, majoriti ulama berpandangan bahawa maksud hadis ini adalah nazar dalam keadaan emosi, iaitu seperti apabila seorang bersumpah tidak akan berbicara pada Zaid dengan mengucapkan demi Allah, jika aku berbicara dengan Zaid maka aku wajib pergi haji. Kalau aku cakap dengan balah dengan kawan dia dah, kawan setahun dah, 2 tahun kawan di KB dah, tiba bergaduh, rebut apa? Ikutlah rebut apa. Jadi bergaduh dah, tiba-tiba bergaduh. Jadi siapa aku kata tak usah bercakap, nak pergi haji baru boleh bercakap. Atau yang lainnya, lalu suatu ketika ia berbicara dengan Zaid, tiba-tiba bercakap dengan Zaid, tak ingat ada yang bersumpah dia. Dalam keadaan ini dia diberikan pilihan antara membayar kafarah sumpah atau tak melaksanakan sumpahnya. Boleh bayar kafarah sumpah atau pendapat inilah yang lebih sahih dalam mazhab kami. Kitab Syarah Muslim di sebelah muka sedepan. Jadi pertama sumpah tu makruh. Nazar ke sumpah tak molek dia, makruh. Tak molek dia. Tunggu nak boleh sebelah A baru anak baru nak nazar dah. Tu dia kira tak molek dia. Yang kedua, kita boleh tarik kalau lebih baik. Jangan kira sumpah ni
muktamad, tak boleh tarik ni. Kalau benda tu betul-betul di segi kita timbang antara kebaikan dan keburukan. Aku tak bercakap dengan kawan aku ni, bahaya, takut berdosa. Lebih baik aku bercakap. Kita bayar kafarah sumpah ni. Gitulah. Adapun sumpahnya diucapkan dengan gurauan atau hanya bermain-main belaka, maka tidak wajib mengganti ke apa-apa. Dia bergurau dah. Ni budak-budak kita pun nak jadi tok Arab dah. Asal-asal budaya kita Melayu tidaklah mudah bersumpah. Tapi ada dah, saya tengok dah. Wallahi ustaz. Sikit-sikit wallahi dah. Dan kawan dia dah. Wallahi tak apalah, molek dah. Setengah lagi, berat lagi dah. Nombor sebut nama binatang dah. Paling teruk sekali dah. Atau saya menyakit lagi dah. Dia wallahi. Aku tak buat ni dah. Aku tak curi lagi dah. Dah, contoh dah. Banyak guna wallahi ni. Jadi, kadang-kadang lajuk kerek guna wallahi ni benda remeh-temeh. Wallahi dah. Sikit-sikit wallahi dah. Jadi kadang-kadang tak sengaja tu tanpa niat sungguh-sungguh untuk bersumpah tapi terkeluar dengan mulut dia. Atau ingin bersumpah dengan perkara lain, sesuatu tapi lidahnya terlanjur mengucapkan sesuatu lain. Wallahi, yang benda lain. Tiba-tiba tersebut benda lain. Tersalah lidah dah. Tak sengaja lah maksud dia. Sumpah jenis ini tidak dikenakan kafarah dan tidak berdosa, tak sengaja. Dah. Tapi tak moleklah sentiasa bersumpah ni enggak terlepas mulut. Allah Taala berfirman, la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan bersumpahmu yang tidak dimasukkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengajakan untuk bersumpah dalam hatimu. Niat sungguh-sungguh untuk buat dah. Maka jadi wajib. Surah Al-Baqarah ayat ke-205. Aisyah radhiyallahu menjelaskan ayat ini turunkan kerana banyaknya ucapan orang Arab, la wallahi, tidak demi Allah. Bala wallahi, ya demi Allah. Dengan tidak sengaja kan. Mulut dia sebut sama, wallahi, itu Arab. Jadi kita ada orang lain pun ada juga start nak tiru tu Arab ni. Jadi dia temeak tu kan ada terlajuk. Benda yang remeh-temeh pun wallahi dah. Ada Al-Bukhari 1236. Abu Daud 3254 dan Ibn Hibban 1937 meriwayatkan dari Atta radhiyallahu tentang sumpah. Dia diucapkan tanpa bermaksud bersumpah. Wallahi, tapi bukan niat nak sumpah dah. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sumpah yang tidak disengajakan itu adalah seperti ucapan seorang lelaki dalam rumahnya. Kalla wallahi, tidak demi Allah. Bala wallahi, ya demi Allah. Jadi mulut dia terlepas main-main dah. Bila seorang bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, lalu ia menyuruh seorang untuk mengerjakan perbuatan tersebut, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah. Kalau dia ni cakap banyak tiba-tiba terwallahi dah. Mungkin tak sengaja gitulah. Ini disebabkan kerana ia tidak mengerjakan perbuatan tersebut secara langsung, sedangkan sumpahnya berkaitan dengan perbuatannya. Dia hanya bersumpah tentang perbuatannya terhadap sesuatu. Oleh kerana itu, ia tidak dianggap melanggar sumpah jika orang lain yang mengerjakannya untuknya. Kadang-kadang disumpah tak segi demar tapi disuruh orang lain makan dia dah. Jadi tak langgar sumpah. Cumanya cuba elok dah. Kalau was-was, anggaplah bersumpah dah. Pada siapa bersumpah untuk tidak mengerjakan dua perbuatan sekaligus, maka dia tidak dianggap melanggar sumpah jika hanya mengerjakan salah satu perbuatan tersebut. Seperti jika seorang bersumpah untuk tidak mengenakan dua pakaian sekaligus atau tidak akan berbicara dengan Zaid dan Umar sekaligus, dan dia mengenakan salah satu pakaian atau berbicara dengan salah seorang dari Zaid atau Umar, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah kerana sumpahnya berhubungan dengan kedua hal yang diucapkannya. Adapun jika ia mengucapkan demi Allah saya tidak akan mengenalkan ini dan tidak akan mengenalkan itu, atau saya tidak akan berbicara dengan Zaid dan tidak akan berbicara dengan Umar, maka dia dianggap melanggar sumpah jika mengenakan salah satu pakaian atau berbicara pada salah seorang daripada Zaid atau Umar. Kerana ucapannya tersebut bermaksud untuk tidak berhubungan dari masing-masing yang diucapkan satunya satu persatu. Ini detail lah. Kafarah sumpah.
Itu sumpah yang diucapkan benar-benar dari lisan dan hati untuk tujuan tertentu. Betul-betul niat. Betul-betul dia janji sungguh. Wallahi. No ini lah. Jika dia tidak memenuhinya, maka ia wajib bayar kafarah sumpah. Dia bayar kafarah sumpah. Allah Ta'ala firman, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Artinya, tapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Yang tak sengaja dimaafkan, sengaja berjanji dengan Allah. Itu jadi bergunakan nama Allah sebagai bentengnya, sengaja. Maka dia wajib bayar kafarah sumpah kalau dia terpaksa langgar. Surah Al-Maidah ayat 89. Walakin yu'akhidukum bima akasabat qulubukum. Artinya, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengajakan untuk bersumpah dalam hatimu. Surah Al-Baqarah ayat 225. Nah, jadi Allah hukum itu sengaja bersumpah dalam hati, bukan tak sengaja. Kafarah sumpah ini berlaku atas perkara-perkara yang telah lalu maupun yang akan datang. Dia sumpah tak mau pergi ke Kuala Lumpur ke apa, tiba-tiba terpaksa pergi ke Kuala Lumpur, nak batal sumpah. Tak buat lagi dah, boleh. Apabila sumpah ini untuk hal-hal yang telah lalu dan dimaksudkan untuk berbohong, maka dinamakan dengan sumpah palsu. Tipu lah. Wallahi, saya tak main game. Cikgu, ustaz padahal main game sungguh. Ataupun main handset sungguh dah. Jadi, sumpah palsu je dah. Dia tipu. Ustaz tipu cikgu dah. Dan sumpah palsu termasuk dosa yang besar. Padahal curi, wallahi tak curi Maggi dah. Wallahi tak main handset. Masa dia kelas, padahal main handset. Tipu cikgu dah. Maka dosa besar. Dan sumpah palsu termasuk dosa besar. Pelaku dia berhak mendapatkan dosa selain kewajipan bayar kafarah. Dosa-dosa apa kena bayar kafarah juga. Dosa-dosa apa kena bayar kafarah denda. Dinamakan sumpah palsu dalam bahasa Arab ghamus. Dia berarti menjerumuskan, ghamusnya. Kerana menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka jika ia tidak bertaubat. Wallahi nak tipu sungguh, wallahi dah. Niat awal-awal nak tipu dah. Bukan dalam hati dia nak buat. Niat nak tipu dah. Ataupun memang dia buat benda jahat. Dia kata tak buat benda jahat tu. Benda yang dia janji, dia tipu dah. Wallahi sebut, maka dia dosa besar. Boleh masuk neraka kan. Imam Bukhari di 1298 meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang termasuk dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah. Sekutukan Allah. Berdurhaka kepada kedua orang tua, yang kedua orang. Yang ketiga, membunuh nyawa orang lain. Yang keempat. Ketiga dia. Dan yang keempatnya sumpah palsu. Dari 4 perkara dosa besar ni, salah satunya sumpah palsu. Kafarah sumpah ada 3 pilihan. Dia sengaja tipu kau, sungguh dia niat kau, kena bayar kafarah kalau dia langgar. Pertama, merdekakan seorang hamba sahaya beriman. Kena merdeka. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud, atau memberi mereka pakaian satu persatu. Yang kedua, zaman sekarang ni hamba abdi payah dah. Hamba abdi jarang dah. Jadi kena cari yang kedua lah. Beri makan 10 orang miskin. Cari 10 orang miskin, beri makan. Masing-masing 1 mud. Atau memberi mereka pakaian satu persatu. Ataupun beli pakaian dia. Baju ke jubah ke pakai baju Melayu ke apa. Bagi dia setiap orang satu pakaian. Sampai 10 orang. 10 orang dah. Atau beli pakaian. Ada setengah ustaz ulama ni kata, sebuku nasi. Cari 10 orang sebuku nasi. 10 buku lah. Bagi 10 orang miskin. Orang miskin jangan beri orang kaya dah. Yang kedua pun tak boleh. Tak ada duit. Nak beli 10 buku nasi, nak belanja kawan yang miskin ni dah. Tak ada duit. Sumpah palsu kat dia dah. Tipu ustaz dah. Tipu cikgu. Dosa dah. Dosa tu kena taubat lah. Satu lagi kena bayar juga kafarah ni. Dia kenapa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ini kafarah sumpah. Ingat kafarah sumpah, nazar dia tak dia buat 3 perkara. Sama ada dosa yang sengaja dia tipu, ataupun tak sengaja niat sungguh, janji sumpah sungguh, tapi
ada benda yang lebih besar, lebih penting, dia kena buat 3 perkara kafarah sumpah. Pertama, bebas hamba, merdeka hamba dah. Tak ada zaman sekarang hamba abdi je. Yang kedua, beri makan 10 orang miskin. 10 buku nasi dah. Ataupun 10 pakaian. Kalau ada duit ni, beli 10 pakaian, bagi 10 orang miskin. Ada kawan awak ni kan? Seluar pun koyak. Ada kadang dia miskin, 10 seluar pun koyak. Awak kaya, bagilah seluar aku beli keluar dia. Antara awak ni ada yang kaya lebih sikit kan. Berilah makan kau dah. Awak tak perhati kau kawan-kawan awak ni. Ada kawan awak ni nak beli keting pun tak boleh duit, tak ada duit. Nah, tak perhati awak beli makan sedap-sedap, belanjalah kawan awak dah. Makan sekali ke tak? Ini nasi buku tak? Kalau ada ramai-ramai awak ni ada. Saya mengajar di MTS dulu pun tak, di sekolah dulu, sekolah Arab, di KB pun ada, di kalangan budak ni miskin. Nah, yang dia tidak beritahu pun tak. Dia tak beritahu pun kawan dia, kau cikgu apa dia miskin dah. Seluar pun tak mau beli dah. Kain pun tak ada, Selah pendek je ada. Ini punya, tak tahu dah. Adalah cerita lah. 1 muk sama dengan campur tolak 200 gram makanan asasi. Sedangkan pakaian, gini, hak lebih baik ni dia kata 1 muk. Makanan ni 1 muk 200 gram. 200 gram dia kata. Sebuku nasi cukup 200 gram. 0.6 kilogram berat dia. Sedangkan pakaian dimasukkan adalah setiap pakaian yang biasa dikenakan penduduk setempat. Jika kedua hal yang pertama tidak sanggup, maka diganti dengan puasa 3 hari. Tak ada duit. Dia kena ganti kafarah dengan puasa 3 hari. Dan tidak diwajibkan untuk mengerjakannya secara berturut-turut. 3 hari ni, awak nak terlanggar sumpah, kau tak mampu laksanakan sumpah tu, tak sengaja, kau sengaja tipu, nak bayar 3 hari. Duit tak ada, nak belanja kawan, nak beli pakaian kawan tak mau, tak ada. Awak kena puasa 3 hari. Tidak mesti berturut-turut. Puasa Isnin, Khamis Isnin depan pula, cukup 3 hari dah. Tapi kalau kita kira 200 gram ni, lebih baik awak sedekah beras kepada orang miskin lah. 200 gram berbanding dengan nasi buku dah. Okey. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Artinya maka kafarah denda melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Itu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu. Atau memberi pakaian kepada mereka atau merdekakan seorang hamba. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya, dendanya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar sumpah. Surah Maidah ayat 89. Apa lagi tu? Sikit lagi dah. Okey, yang kedua, hukum nazar. Nazar wajib ditunaikan apabila perkara yang diniatkan dipenuhi. Selama nazar tersebut berupa perkara yang dibolehkan oleh syarak atau diketaatan pada Allah SWT. Nazar secara bahasa adalah berjanji berbuat yang baik atau yang buruk. Secara bahasa, baik buruk, nazar berlaku. Ada orang nazar dah. Kalau benar parti ni kau dah nak apa? Nak litah jambatan telanjang apa tu. Tu tak ada pedah lah. Bukan nazar yang disyariatkan lah. Apa benda haram? Nah, sumpah. Kalau dia ni menang, Manchester menang ke apa? Awak main bola tak ingat aja. Awak calon. Manchester Kedah pahal lawan JDT dah. Kalau pahal menang, nak telanjang. Pahal kalah nak telanjang. Tu tak boleh buat, tu haram buat pun. Nak jalan depan padai telanjang dak sumpah. Tak boleh buat tu dah. Telanjang bogel tak boleh, tu haram dah. Jadi
Bukannya, tapi kena bayarlah denda. Sedangkan menurut istilah syar'i berarti janji untuk berbuat kebaikan saja, tidak keburukan. Atau mewajibkan ibadah pada diri sendiri yang pada asalnya tidak wajib oleh syarat. Nak puasa 3 hari, nak sembelih lembu, nak beri makan jamu sembelih lembu seekor, tu nazar. Nah, itu benda baik. Nazar terbahagi 2, nazar kerana marah atau kerana emosi, dan nazar untuk mengerjakan kebaikan atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Nazar yang terakhir ini pun terbahagi pada 2. Nah, pertama nazar digantung, iaitu nazar yang ditunaikan apabila berjaya mendapatkan nikmat atau terhindar dari bencana. Nazar ini dinamakan nazar mu'jazat. Kalau boleh 10 Id baru nak sembelih kambing kan. Tu. Nah, kalau boleh lepas SKM ni nak kahwin, ya nak kahwin. Ada ikut dah maksudnya. Ada janjilah dah. Yang kedua, nazar tidak digantung, iaitu seperti ucapan seorang, demi Allah saya akan puasa atau haji dan lain-lain. Ini tak ada kait. Dia rasa nak puasa, tak ada kait dengan nikmat anak boleh 10A ke SPM ke, tak ada kaitan lah. Nah. Jadi dia sekadar janji, aku nak puasa Tuhan mana pun, maka dia kira nazar juga. Nazar ini wajib menurut pendapat mazhab yang lebih diakui, wajib juga kan. Jadi disyariatkannya nazar dan kewajipan memenuhinya ialah iman firman Allah SWT tentang ciri orang-orang yang berbuat baik. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana. Surah Ihsan 7. Jadi tunai nazar ni wajib, benda molek dah. Wa uhillat lakumul an'am, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka. Dan janji kena tunai. Nazar ni sumpah ni hampir sama dah. Ditambah celaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tidak menepati nazarnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 2508 dan hadis Sahih Muslim 2535 dari Imran bin Husain radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelah masa kalian nanti ada satu kaum yang suka berkhianat, tidak dapat memegang amanah, memberi kesaksian tetapi tidak boleh terima persaksiannya, tipu saksinya. Mereka bernazar tetapi tidak menepati nazarnya, dan ciri-ciri mereka adalah berbadan gemuk. Badan gemuk. Hal ini disebabkan oleh terlalu banyak makan, terlalu banyak istirahat dan meninggalkan jihad. Ada juga yang berpendapat bahawa hal ini kinayah atau kiasan dari berbangga-bangga akan kekayaan dunia. Imam Bukhari 1318 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sihi." Artinya barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah. Nazar ni contohnya kalau kita kata tersokong faham lawan JDT dah. Kalau faham ni nak telanjang tengah padang, tak boleh buat. Haram buat dah. Sebabnya benda tak boleh. Allah sudah nazar kena buat. Tak payah buat benda haram kan. Contoh-contoh nazar seperti ucapan seorang, apabila Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan salat atau puasa atau bersedekah. Maka ia wajib melaksanakan apa yang ia sebutkan dalam nazarnya tersebut. Semai wajib ke, semai sunat ke, jadi wajib dah kalau dia nazar gitu. Batas minimal sekurang-kurang bagi nazar yang tidak disebutkan rakaatnya adalah 2 rakaat. Aku nak semaya juga dah. Kalau aku sembuh, nak semaya 2 rakaat paling kurang, semaya sunat lah. Puasa 1 hari. Dia kata aku nak puasa kalau sembuh penyakit ni, nak puasa lah 1 hari paling kurang. Dan sedekah sesuai harta yang bernilai menurut syariat, atau apa yang menurut syariat memiliki nilai. Namun jika dia menzazarkan jumlah tertentu, maka ia wajib membayarnya. Dia kata kalau menang pahang ni nak sedekah RM10 pada kawan tak? Jadi kena sedekah. Contohnya gitu. Nazar dimaksudkan untuk maksiat tidak sah dikerjakan. Jangan buat benda maksiat.
Seperti ucapan seorang, apabila aku sanggup membunuh si fulan, maka aku bernazar akan begini begitu dah. Nazar nak bunuh orang dah. Nak curi barang orang, nak curi Maggi orang. Aku sumpah. Nak curi Maggi botok hari ni dah. Ada botok sini dah tak? Tak ada. Hari ni bersumpah nak curi Maggi botok contohnya. Jangan nak buat lah. Tak boleh buat. Walaupun dia bersumpah dah. Ataupun bernazar. Kerana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada Allah. Dan sabda baginda, tidak ada nazar dalam kemaksiatan pada Allah. Hadis riwayat Muslim 1941. Masuk dah sikit lagi dah. Artinya tidak sah dan tidak memiliki kesan hukum apa-apa pun, kecuali jika ia meniatkannya dengan bersumpah atas nama Allah, maka ia wajib membayar kafarah sumpah. Okay, nazar dengar beza nazar dengan sumpah ni. Kalau beza pun, nazar ni tak sebut wallahi je. Tak sebut wallahi pun. Dia hanya sebut, dia kata, contoh dia kata, aku kalau boleh periksa boleh sebelah A contoh dia. Atau anak aku periksa sebelah A, dia pun dia kata aku nak sebelah lembu contohnya. Tak sebut wallahi pun tak sebut dah. Tu dipanggil nazar dah. Tapi kalau maksiat dah. Kalau wallahi dah. Kalau wallahi, dia kata aku nak telanjang dah. Kalau faham kalah main bola malam ni lawan JDT contohnya. Jadi kalau sungguh, contohnya kalau salah dah. Jadi dia kena bayar kafarah sumpah walaupun haram dah. Dia tak boleh buat telanjang tu. Tapi dia kena bayar kafarah sumpah sebab sebut wallahi. Tapi kata sebut wallahi, nazar dia tak perlu buat langsung, tak payah bayar kafarah sumpah, tak perlu bayar dah. Nazar dimasukkan untuk meninggalkan perkara yang mubah, boleh juga tidak sah dikerjakan. Seperti ucapan seorang, saya tidak akan makan daging dan tidak akan minum susu. Nazar dah. Dia tak sebut wallahi, tapi kata aku ni tak mau dah. Aku sumpah, aku pun nazar tak mau makan daging, tak mau minum susu dan lain-lain. Jadi tak sah dikerjakan juga dah. Masalah ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari 1326 daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika Nabi SAW menyampaikan khutbah, baginda melihat ada seseorang yang terus berdiri. Lalu baginda menanyakan kepada para sahabat tentang orang itu. Mereka menjawab, dia adalah Abu Ismail. Ia bernazar tidak akan berdiri, tidak akan duduk, dan tidak akan berteduh, dan tidak akan berbicara. Ia juga bernazar untuk berpuasa. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Murhu falyatakallam wal yastazilla wal yaq'ud wal yutimma shaumahu." Artinya, perintahkan dia agar berbicara, berteduh, duduk dan terus melaksanakan puasanya. Ini kerana puasa adalah ibadah, maka wajib ditunaikan apabila telah diniatkan, dinazarkan. Berbeza dengan yang lain. Dengar ni. Benda haram itu tak boleh buat dah. Nazar nak lancar kena benda-benda pengaruh dah. Yang kedua, benda harus pun dah. Kalau faham benar ni, faham kalah ni, nak puasa satu hari kau nak. Tak apalah puasa. Nak puasa sambil berdiri tak duduk. Nak puasa sambil duduk tengah panas. Tak boleh. Hak tengah panas ni, berdiri tu tak boleh buat. Yang boleh buatnya hanya sambung puasa dia dah. Okey, setakat tu sajalah perbincangan kita tentang sumpah dan nazar ni. Moga-moga kita faham. Untuk kita ni ikut syariat Islam, ikut apa yang Allah suruh dan apa yang Nabi larang dah. Apa yang Nabi suruh dan apa yang Allah suruh, dan tinggalkan apa yang Allah larang dan apa yang Nabi larang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakumdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.